Baby, ni kita dah tahu pemilihan. Ini dah habis cerita negara ni, kita cerita politik lah pula. Yeah. Parti Ada kepartian. juga cerita pemilihan. Ada. Pemilihan tu dah habis. Saya tak bawa cerita pemilihan tu. Kan cerita sistem apa semua tu, apa yang disebut tu dah dah habis dah. Yang tu saya malah nak ulang. Dan rakan-rakan kita kat luar ni, saya kena sebut jugalah Faizal Rahman, Daniel Jani, Solihin, dan sewaktu dengannya lah Arman Kebenaran. Siapa Arman ke Amran ke? Kebenaran dan sewaktu dengannya kan. Dah sebut dah benda-benda tu. So sekarang ni moving forward, kita kata YB pernah hilang daripada radar politik 2019. So lepas ni dengan keadaan yang berlaku dan sebagainya, dengan YB kata rasa macam hati tu agak terluka juga, adakah lepas ni YB akan hilang lagi? Tak, dia berbeza. Sebut banyak kali lah kan. Dulu 2019 tu saya bukan ahli parlimen. Dan hasrat, maksudnya untuk melihat kerajaan bertukar dah berlaku. Dan isyarat daripada parti pun cukup jelas kan. Maksudnya masa itu ialah maksudnya yang menang, yang jadi menteri, semua tu mereka tak mahu diganggu kan. Semua Datuk Seri Anwar pun sibuk fikir persediaan nak jadi Perdana Menteri selepas tu kan. So I think dan dari segi itu kepakaran saya lah tidak diperlukan. Kerana aku ni kaki kempen untuk turun bawah, pilihan raya pun dah menang dan sebagainya kan. If you are in my shoes, what local standby do I have then? Sebenarnya. I don't have any local standby. Tak ada bukan ahli parlimen. Bukan ahli parlimen, aku orang biasa. Tak pegang jawatan, tak ada. Ialah dilantik, naik presiden dilantik dalam keadaan masa itu parti dipenuhi pimpinannya oleh sama ada menteri ataupun orang yang dah dimenang kan. Dan tim lain. Dan dia parti pun tidak ada program yang khusus untuk menang pilihan raya kerana dah menang pilihan raya. Jadi sebenarnya khidmat saya tidaklah diperlukan masa itu. If you are in my shoes, buat apa aku duduk terhegeh-hegeh kat situ? I have my life to run. Tapi tak ada demand ke YB untuk berada kat situ? Sebab lepas tu memang kita tak rasa ada, kelemawan tu YB. Tak, aku tak tahulah. Aku jogging masa tu. No, so I mean I'm a human being. Sebenarnya kadang-kadang orang lupa jugalah kan. I have a family. Lepas 2018 so aku tak ada gaji. I have to live. Kan, jadi dan sebab dah tak ada tanggungjawab dan sebagainya, it's only right lah I move on. Aku tak kacau orang pun dan aku buat hal aku lah kan. Of course sekarang ni berbeza kerana saya masih lagi ahli parlimen dan 2 tahun akan datang ni keadaan selepas itu fluid, kita tak tahu apa yang berlaku. Jadi sama juga contohnya berbeza dengan 2019, contohnya kedudukan kewangan saya jauh lebih baik sekarang berbanding dengan lepas. Maksudnya apa yang saya pernah usahakan dia adalah hasil. So maksudnya saya ada ruang dan masa yang lebih untuk terus bergiat dalam masyarakat. Tambah lagi 2 tahun setengah sebagai Menteri Ekonomi, ada perkara-perkara yang saya rasa penting untuk negara yang kerajaan pun akan ambil masa untuk buat. Jadi itu ruang yang saya rasa saya boleh usahakan dulu lebih awal dengan masyarakat. Itu yang saya sebut sektor ketiga dan sebagainya lah kan. Jadi dan I think is an exciting learning curve for me. Ambil contoh pasal sektor ketiga dengan masalah utama dalam negara ni harga barang naik. Harga makanan, inflasi turun paling rendah pun last month 1.2 pun quite confirm lah harga nasi campur semua takkan turun. Contohnya kan. Elektrik tak naik pun quite confirm lah takkan turun kan. Jadi kalau ikut angka di atas, pelaporan di atas, statistik semua cantik. Dia cantik lah. Tapi harga turun tak bawah kan. Jadi aku sebenarnya nak belajar. I actually want to run kedai dan buka dan bagi peluang kepada budak-budak bekerja. Partly bukan sangat nak buat duit ke apalah. Partly bukan sangat buat business. Because only by going through it, then I can appreciate. Understand sebenarnya. Ini dia punya supply chain ni daripada atas sampai ke bawah cost semua. Kenapa harga barang ni tak turun? Kan, sama juga ada 2-3 benda yang saya usahakan, yang saya nak usahakan. Jadi
Ada agenda yang saya ingat cocok. Satu untuk my learning curve sendiri, pembelajaran saya sendiri. Satu, dia membantu masyarakat, orang ada keluarga tertentu, orang tertentu yang akan dapat manfaat. Ketiganya, dia juga baik untuk masyarakat dan negara kalau kita boleh percepatkan lebih banyak social enterprise dan sektor ketiga. So, when I have this line up, sebab itu masa orang untuk tanya, you tak terasa ke tiba-tiba you nak lepas jadi menteri, semua ni hilang jawatan semua. Saya actually excited for what is to come. Because income wise okay. Income wise jadi menteri, whatever with business. After menteri, okay. I can make more kan sebagai businessman dan sebagainya kan. Cuma I don't know about other people kan. I'm driven by challenge. I'm not driven dari segi jawatan ke kedudukan semua kan. It's a challenge. Dan challenge tu selalunya benda yang baru, yang so bila saya dah buat keputusan beberapa bulan yang lepas quietly kan, if certain lines are crossed, I'm walking out. Sebab masa itu saya dah memang excited lah. Okay, this is my next journey yang saya nak fokus. I want to work because kalaulah ada peluang satu masa yang akan datang, it makes me a much better economist and administrator. Because I've gone through it. Kalau saya tidak ada startup, contohnya sebelum ini dalam tempoh 2018-2022 tu, saya takkan faham pasal tech, pasal ecosystem, pasal venture capital sebenarnya. It's because I went through it, then I understand. So dari segi tu, you'll be seeing me around.